Okey semua, dah sedia? Peperiksaan dah dekat. Jadi jom kita buat satu ulang kaji super laju pasal sumber semula jadi di Malaysia. Anggap je ni macam sesi pecutan terakhir sebelum ujian sebenar. Kita tak boleh buang masa. Jadi pastikan anda betul-betul fokus ya. Jom kita terus terjah topik ni bersama-sama. Kita mulakan sekarang. Baiklah. Kita mula dengan yang paling asas, sumber boleh baharu. Konsep ni wajib anda faham betul-betul. Jom kita tengok apa definisinya. Jadi, apa maksud dia sebenarnya? Senang je. Sumber boleh baharu ni, fikir macam ni. Ia adalah sumber yang sama ada boleh tumbuh balik atau memang tak akan pernah habis. Ingat dua frasa tu. Boleh dijana semula dan tak akan habis. Simple kan? Okey, pop quiz pertama. Saya bagi 5 saat. Boleh tak senaraikan dalam kepala 4 contoh sumber boleh baharu yang ada di Malaysia? Fikir cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Dah dapat? Dan jawapannya, hutan, suria, tanah dan juga air. Kalau dapat semua, syabas. Senang je nak ingat. Hutan bagi kita kayu dan oksigen. Suria tentunya tenaga matahari, tanah untuk kita tanam makanan, dan air untuk kita minum dan jana elektrik. Semua ni penting gila. Bagus. Sekarang, kita spesifik sikit sebab kat sinilah ramai yang selalu keliru. Apa beza sumber boleh baharu secara umum dengan sumber tenaga boleh baharu? Jom kita jelaskan. Bila sebut pasal tenaga, ingat 4 ni. Hidroelektrik yang guna kuasa air, suria guna kuasa matahari, biomas yang datang dari sisa-sisa macam kelapa sawit, dan akhir sekali, angin. Inilah geng tenaga bersih negara kita. Nak tengok contoh yang real? Nah, ini dia, Empangan Morom di Sarawak. Cuba tengok, besar gila kan? Inilah kilang elektrik gergasi yang menukar kuasa air sungai menjadi tenaga elektrik untuk rumah kita. Satu contoh yang sangat padu dan jelas. Okey. Bahagian 1 dah selesai. Sekarang kita beralih ke lawannya pula. Bahagian 2, sumber tidak boleh baharu. Kalau tadi sumber yang tak akan habis, yang ini pula jenis yang ada hadnya. Definisi dia pun sangat mudah. Sumber yang akan habis dan tak boleh diganti balik dalam masa yang singkat. Kata kuncinya, terhad dan akan habis. Ibarat macam duit dalam tabung. Sekali dah guna, habislah ia. Okey. Sekarang, satu lagi poin yang sangat penting untuk diingat. Sumber jenis ni ada 2 adik-beradik, mineral logam dan bukan logam. Soalan peperiksaan memang suka tanya beza antara dua ni, jadi jom kita fahamkan betul-betul. Alright, pop quiz lagi. Cuba bagi saya satu contoh mineral logam dan satu lagi contoh bukan logam. Fikirkan, satu tu jenis yang berkilau dan bernilai, satu lagi tu pula jenis yang kita bakar untuk dapatkan tenaga. Dah dapat? Dan ini dia jawapannya. Nampak tak bezanya? Sebelah kiri, mineral logam. Emas, biji timah, biji besi, semua yang keras dan konduktor tu. Sebelah kanan pula, mineral bukan logam. Inilah gem petroleum, gas asli dengan arang batu. Saya sarankan anda screenshot slide ni. Sangat berguna untuk dihafal. Nak lagi senang ingat, tengok 2 gambar ni. Sebelah kiri, kita ada emas, mineral logam yang berkilau yang kita buat jadi barang kemas. Sebelah kanan pula, kaolin. Nampak macam tanah liat biasa kan? Tapi ia bahan penting untuk buat pinggan mangkuk seramik. Sangat berbeza. Okey, kita dah tahu apa itu sumber-sumber ni. Sekarang kita kena jawab soalan kenapa. Kenapa semua benda ni penting? Bahagian 3 ni fokus pada kepentingan. Yang ni kalau keluar soalan esei, markahnya banyak. Jom kita pastikan kita ada jawapannya. Jadi, kenapa kita kena ambil berat pasal semua sumber ni? Apakah 5 sumbangan paling utama sumber semula jadi ini kepada pembangunan negara kita? Ini dia 5 tonggak utamanya. Mula-mula sekali, ia bagi kita bahan mentah untuk kilang-kilang. Lepas tu, bila kita jual produk ni, ia menjana pendapatan negara. Seterusnya, semua industri ni perlukan orang kerja. Jadi, ia mewujudkan peluang pekerjaan. Duit pendapatan negara tadi pula kita guna untuk memajukan infrastruktur macam jalan raya. Dan akhir sekali, semua aktiviti ni akan membuka kawasan baharu. Nampak tak hubungannya? Satu perkara membawa kepada yang lain. Dan itu dia, tahniah. Dalam masa yang sangat singkat, anda dah berjaya kuasai semua intipati utama topik ni. Kita dah tengok definisi, contoh dan juga kepentingannya. Kerja yang sangat bagus. Sebelum saya akhiri, ada satu soalan bonus untuk anda fikirkan. Kita tahu sumber kita banyak yang terhad. Jadi,
Pada pendapat anda sebagai generasi masa depan, apakah satu inovasi yang paling penting untuk Malaysia? Adakah Benaga Suria ataupun pengurusan sisa yang lebih baik? Fikir-fikirkan. Semoga berjaya!